Kabar pemirsa, salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Cerita, satu bangsa, satu Malaysia. Isu semasa terkini, industri kreatif negara. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam di telesini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu jam 11.30 pagi. Apa itu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan? Oh, ini undang-undang. Pencatutan atau profiteering ni bermaksud peniaga menaikkan harga barangan atau perkhidmatan dengan tujuan mengambil keuntungan bersih yang berlebihan dan tak pernah sabar.
Adakah ini mencatut? Inilah dia mencatut. Dan kita perlu buat laporan pada pihak penguatkuasa KPD NKK. Assalamualaikum, Cik. Saya nak buat aduan. Di sini terdapat harga yang sangat tinggi berbanding harga lama dan tak munasabah. Waalaikumsalam. Kami akan menyiasat aduan tuan tersebut. Untuk makluman, jika peniaga didapati bersalah mencatut di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, mereka boleh dihukum